Hello Malaysia, hello. Hari ini kita lihat sejarah Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat pelik. Indonesia setiap orang bebas pilih jalan masing-masing. Setiap warga bebas pilih agama masing-masing. Jom kita lihat pula undang-undang Malaysia. Malaysia lain Malaysia rukun negara, orang Melayu wajib masuk agama Islam. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Indonesia mengamalkan Pancasila bebas. Di sini kita boleh lihat negara Indonesia yang perempuannya orang Islam, yang lakinya orang Hindu. Mereka dikahwinkan. Ada kalanya orang Buddha juga berkahwin dengan wanita di Indonesia. Pancasila mengamalkan kebebasan berpolitik. Pada masa yang sama mereka mengamalkan kebebasan beragama, kerana ini adalah kehendak Soekarno sebelum mewujudkan Indonesia pada tahun 1949. Soekarno, moyang-moyang mereka adalah keturunan Chola, kerajaan Majapahit. Mereka mahu orang Indonesia mengikut acuan negara Chola. Beza Malaysia dengan Indon. Indonesia adalah sebuah negara hadiah Berbeza dengan Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara campuran di antara koloni dan juga negeri jajahan Siam dan juga negeri Melayu Sekutu. Pada tahun 1957, negeri-negeri Melayu telah bergabung dengan bekas koloni Inggeris. Indonesia, agama mereka, ulama mereka, kebanyakan mereka ini saya cakap tadi Pancasila lah. Walaupun ulama mereka ini sangat hebat, tapi isterinya adalah orang Buddha. Dari segi politik dan juga kemajuan, Malaysia lagi maju daripada Indonesia dan Singapura dalam bab akhlak dan keimanan. Masyarakat Indonesia sangat jahat dan juga berani mati. Beginilah masyarakat Indonesia seperti Colombia. Jangan cakap banyak sama kami Kami gerambit kamu, babi punya Melayu. Begitulah. Kalau nak tahu, pada tahun lepas seorang anggota APMM telah diserang di Kunak. Anggota APM itu telah cacat kekal sehingga sekarang. Matanya telah buta pada 8 April. Ini adalah kejadian yang menyebabkan APMM terpaksa mengambil SOP menembak terus penjenayah daripada sepadan. KCR 60 Indonesia banyak kali ceroboh antara kapal yang mereka dapat detect pada masa depan ialah KCR 60. Ini adalah kapal Indonesia yang paling baru. Kapal ini dengan sesuka hati menangkap dan merampas kapal nelayan Malaysia di perbatasan antarabangsa. Sial punya Endon. Jangan cabal kami. Kami ni ada misil. Babi. Anda boleh lihat berapa jahatnya Endon. Ini adalah Bahlil Lahadiah. Beliau ni mau merampas Rempang. Tetapi akibat daripada keberanian orang Melayu Rempang, maka Bahlil Lahadiah gagal. Ini adalah wajah Ren Heglio. Beliau ni adalah anti-Islam dan Melayu. Beliau juga pernah berkata, jika Malaysia dihancurkan, beliau akan pergi ke Sungai Ganges dan mandi di sana. Ini juga anti-Melayu, Aceh dan juga orang bangsa-bangsa lain. Wiwana, seorang cakar daripada Indonesia. Saya sangat benci Malaysia. Kerana saya di Indonesia, saya boleh hidup. Di Malaysia semua pakai ijazah. Saya tak pandai. Wiwano ini suka mengarut. Dan seperti mukanya yang buruk, beliau ni pro Israel dan juga pro Kapiak Laknat. Saya memang tak suka Malaysia. Saya cemburu lah. Saya mau tahu. Pada tahun 1948, Daesh telah menangkap Soekarno. Pada masa ini Daesh telah berjaya membalas dendam. Puas hati betul lah dapat jajah balik Indonesia ni. Dia ingat kita bodoh. Kita dah ada kapal selam. 150,000 askar Belanda telah berjaya mendapatkan kembali Indonesia, dan Indonesia membuat perjanjian bundar sebagai tanda perdamaian. Ini adalah wajah-wajah YouTuber Indonesia yang sangat bodoh, buruk. Gangguan Indonesia untuk berperang dengan APBM pada tahun 1949 hingga 2025 ini sangat genting Tren Pelika, anak haram warga Endon kebanyakannya mahu membalas dendam. Kami mahu membalas dendam ke atas penembakan penjenayah dan lanun kami.
Lanun-lanun kami tidak bersejarah. FPMM adalah pasukan terlatih. Pada tahun lepas, kes yang mata buta itulah yang menyebabkan FPMM telah membuat berbagai latihan untuk menghalang lanun daripada Indonesia dan pasukan keselamatan Indonesia yang suka mencuri di perbatasan Malaysia. Indonesia ni sebuah negara sial, bukan saja sial. Apa yang membuatkan FPMM lebih berani pada masa depan berbanding dengan Navy Indonesia? Kerana kita mempunyai helikopter. Inilah nasib warga Malaysia yang dijadikan tebusan oleh penjenayah daripada Indonesia. Bang, tengok tu. Itulah lanun daripada Indonesia, tapi kapal dia tinggi, dia tak boleh naik. Padan muka babi, sial, endon, lancau. Kebanyakan TKI dan Tekong boat yang datang membawa senjata jenis pindad. Badan mereka penuh kod mafia Kebanyakan TNI dan juga Tekong boat adalah gangster gangster Indonesia. Tugas mereka juga ialah untuk membuat kacau dan berlawan dengan pasukan kesihatan Malaysia. Jika mereka bertemu TUDM atau TDM, mereka akan mampus. Bila di laut TKI mereka akan menggunakan jet ataupun speedboat. Ramai anggota dan nelayan kita diugut oleh kartel-kartel Colombia di Indonesia. Ini adalah cerita daripada Coast Guard Vietnam. Saya paling takut jumpa nelayan Indonesia. Betul, negara Indonesia pun takut dengan mereka. Ini adalah polis Malaysia pada tahun 2001. Pada masa ni Indonesia tiada kemampuan guna helikopter. Malaysia berjaya sebab pada tahun 2001 Malaysia telah mendapatkan beberapa helikopter untuk mantau Indonesia dan juga penyeludupan. Cepatlah. Ada pedang, semua bawa. Tak percaya aku, jom masuk lokap. Bahaya betul orang Indon ni. Australia Coast Guard juga mengalami masalah yang sama dengan Malaysia. Mereka juga sangat takut dengan lanun-lanun Indonesia. Kita boleh lihat macam mana kapal lanun Indonesia ada JMPNG, ada grenade, ada rifle. Ini adalah gambar pada tahun 1963. Kerajaan Australia juga diserang. Ini adalah serangan ke atas kapal Australia. Kapal kami diserang dari jarak 5 km. Dan akhirnya kapal Royal Australia telah menyerang kembali dan menangkap pendatang daripada Indonesia. Slogan Indonesia Mati Darah ini telah menyebabkan ramai rakyat dan lanun TKI sangat berani. Kami tak takut mati. Seperti saya kata, orang Endon ni kalau anda lihat, mereka ni memang bapak segala sial lah. Macam Republika ni, dia ambil duit YouTube untuk tanggung suaminya Bangladesh. Celaka puak ni. Hei, jangan cakap macam tu. Bangla baik tau, Endon tak baik. Kebanyakan orang dan bot semasa rampasan di dalam bot nelayan Indonesia banyak buku-buku komunis. Ini boleh ditafsirkan Endon adalah bangsa komunis. Indonesia juga mengaku sebagai India tapi telah ditolak secara baik oleh India. Selain daripada kegilaan, konflik di antara FMM dengan nelayan Indonesia pada masa depan amatlah genting. FPMM bercadang supaya mendapat perolehan pesawat pejuang Poseidon. Saya Hari Galileo, Komunis Indonesia, Komander Ganyang Melayu Aceh. Semua bangsa saya mau ganyang. Kami tak suka, kami hanya mau satu negara Jawa. Saya juga mau satu negara Jawa. Saya mau tahu ini Asia Tenggara, semuanya Jawa. Dan apapun akhirnya Malaysia menang. Babi dah kau, Iwan Nur.